Kita nak cari pucuk paku. Kat mana ya? Ujung. Tengok sungai. Kita nak cari. Sini ada pacak ke? Pacak ada. Ada eh? Ada. Biasalah tu. Ada. Biasalah tu pacak. Tempat dia. Ha. Sini ya? Ni Tengok air. Kena seberang sungai lah. Oh. Kena seberang sungai jugalah. Jom lah sekali. Yang nak jaga kedai lah. Ha. Jom. Dia ni buat tahamak dia boleh buat tahamak Tu dia. Tengok tu pagi. Hari tak ada buah hari ni. Tengok. Kita meredah sungai. Alamak batu. Kita meredah sungai. Kita cari pucuk paku. Macam mana sungai okey? Okey, nanti kita sambung, kita nak panjat atas ni. Ini dia pucuk paku. Kita dah nampak lagi dah. Ini kita dah nampak. Banyak pucuk paku. Ambil panjang-panjang sini sikit ha. Ya banyak ni ah. Ya Allah. Ni. Yang panjang sangat. Banyak pucuk paku. Ni lagi ha. Tengok. Yo. Jom kita cari lagi. Dia pagi-pagi dia banyak. Ni ha. Ya dah ngah. Cari ada sayur. Ini dia. Ni yang tak nampak ni. Ni ha. Batang aja. Ni ha. Banyak ni ha. Ni ha. Kita dah rasa pacak dah. Ya ke? Ya, kita dah kena pacak. Sakit sama nanti. Betul-betul banyak ni. 1 2 3. Tengok ni. 4 5 6 7 8. Banyaklah kat sini. Nampak. Ni. Cari pucuk paku. Ini pokok durian. Pokok durian. Okey, jom kita cari pucuk paku. Tengok kita punya bini. Banyak dapat dah. Penuh kat tangan lah tengok. Penuh. Banyak pucuk paku. Okey, kita dah selesai. Sekarang kita dah nak balik. Ini hasil dia. Okey. Kita kena meredah sungai. Kita kena meredah sungai. Okey. Ni dah pucuk paku. Okey, dadah. Kita kena balik ke sana. Okey. Pacak. Sebelum balik kita kena cek pacak.
Ni pacet. Okey. Dah clear. Okey, kita dah siap. Kita dah nak balik. Kita belanja sikit kedai ayah. Nak beli air dah buka dah. Ni kat kedai ayah ada barang-barang macam ni. Buka dah. Nak beli air boleh? Ni ada minyak. Minyak petrol. Cik, nak beli cik? Boleh lah.